Kau terkejut gila, tapi shampoo bangang kau yang harga 300 tu sebenarnya ada bahan yang perlahan-lahan bunuh folikel rambut kau. Ni bukan teori merepek sial, tapi memang fakta yang saintis dah sahkan. Sulfat, bahan pertama dalam setiap shampoo murah celaka, akan hancurkan lapisan lipid pelindung kulit kepala kau. Lepas tu rambut kau mula mengecut, jadi halus. Ini bila rambut normal kau perlahan-lahan bertukar jadi bulu halus macam rambut bayi baru lahir. Lepas tu gugur terus sampai botak kepala bangsat. Dua bahan sial ni lah yang hasilkan buih banyak gila masa kau mandi, yang kau suka sangat tu. Tapi, serentak itulah dia rembat masuk folikel rambut, rosakkan bekalan nutrisi dia. Kajian saintifik dah sahkan, sulfat ni berkumpul dalam tisu akar rambut kau, lepas tu jadi radang, teruslah rambut kau gugur bersepah-sepah. Ini jenis kebotakan bila rambut kau serentak gugur, lepas tu kau mula jumpa gugusan rambut atas bantal tiap pagi, bangsat. Paling bangsatnya, pengeluar shampoo dah tahu benda ni dah dekat 30 tahun. Tapi sulfat kan murah, buih dia macam nak rap. Orang pun suka rasa bersih, walaupun rambut kau gugur macam sial. Woi, bangsat, paraben dalam shampoo kau tu, sial, dia bertindak macam estrogen, hormon seks betina. Habis rosak imbangan hormon dalam badan kau, babi. Pengeluar ni bubuh pengawet supaya shampoo tak busuk. Tapi sial, dia serap masuk kulit kepala terus ke dalam darah kau dalam beberapa minit je. Saintis dah eksperimen kat tikus, sial, dia orang jumpa paraben tu kurangkan testosteron jantan sampai 40% dalam 3 bulan pakai je. Kat manusia, testosteron ni penting gila untuk rambut tumbuh, lagi-lagi jantan. Bila paras dia jatuh, folikel rambut kau terus tidur, tak keluar rambut normal dah. Tapi bukan tu je, Hanat. Paraben ditemui dalam tisu barah payudara. Lagi kerap pakai kosmetik ada paraben, lagi tinggi kepekatan dia kat situ. Maknanya kau basuh kepala nak jadi lawa, tapi hujung-hujung dapat hormon tak stabil, botak, pas tu risiko kanser, gila babi punya pasal. Pengeluar shampoo jawab lebih kurang macam ni. Ala, kepekatan sikit je, jangan risaulah. Tapi bangsat, dia orang tak kira kesan terkumpul pakai hari-hari bertahun-tahun. Paraben ni terkumpul dalam badan, sial, tak keluar habis pun. Lepas 10 tahun pakai shampoo biasa, dalam tisu kau dah berlonggok sampai boleh buka kilang kimia dah, babi. Sial, kau tahu tak macam mana silikon ni kerja? Dia buat satu lapisan atas rambut kau bagi nampak licin berkilat, tapi pada masa sama, dia kunci kulit kepala kau, sekat oksigen daripada sampai ke folikel. Bahan-bahan ni ada dalam separuh daripada shampoo kononnya untuk rambut berkilat dan licin. Kerja dia macam kau letak plastik sampah atas kepala kau. Lama-lama, akar rambut kau mula tercekik. Sel-sel tak dapat nutrisi cukup, folikel pun makin kecut, hasilkan rambut makin halus dan lemah. Ahli trikologi panggil ni asphyxia silikon rambut, dan ini punca utama rambut menipis kat perempuan yang gila sangat nak rambut licin berkilat. Tapi yang paling haram jadah sekali, silikon ni tak hilang dengan shampoo biasa, bangang. Kau kena pakai shampoo khas yang ada sulfat untuk cuci dia. Dan sulfat ni pula, macam kita dah tahu, memang pembunuh rambut paling babi. Jadi, memang pusingan sial lah ni. Kau guna silikon nak cantik, pas tu guna sulfat nak buang silikon, dua-dua ni pula secara perlahan-lahan bunuh folikel rambut kau. Pengeluar kosmetik pula suka gila gosok tangan. Sebab kau asyik beli makin banyak produk, kononnya nak selamatkan rambut yang kau sendiri tengah hancurkan dengan produk yang sama. Celaka. Kajian saintifik dah tunjuk, lepas 1 tahun pakai shampoo bersilikon, kepadatan rambut boleh jatuh sampai 25%. Weh, statistik jahanam ni. Aku terkejut gila babi bila dapat tahu formaldehyde, benda haram yang diorang guna untuk mayat, rupanya selamba je sumbat dalam shampoo keratin dengan ubat pelurus rambut. Ia menyamar dengan nama lain dalam ramuan, tapi hakikatnya satu je. Bila panas, bahan tu keluar formaldehyde tulen, pencetus kanser kelas 1. Masa kau cuci kepala dengan air panas atau keringkan rambut pakai pengering, formaldehyde tu mengejat, kau pun sedut masuk, sial. Dia terus rosakkan DNA sel folikel rambut. Pakar trikologi dah kesan ramai perempuan jadi botak lepas buat pelurus keratin, siot. Ujian tunjuk konsentrasi formaldehyde dalam beberapa produk tu 10 kali ganda lebih dari head. Hadnya cuma 0.2%, tapi ramai pengeluar peduli taik je dengan peraturan ni. Diorang tuang selambak sebab memang bagus luruskan rambut. Untuk akar rambut pula, formaldehyde ni memang racun terus, sial. Ia cetuskan stres oksidatif, musnahkan mitokondria sel, lepas tu mula proses sel bunuh diri. Last-lastnya, folikel tu mati, ditumbuhi tisu penghubung, pas tu kat tempat tu takkan tumbuh rambut lagi dah. Ini proses tak boleh patah balik, babi. Lagi teruk kena kat orang yang buat pelurus keratin selalu, setiap 3 atau 4 bulan, botak diorang jadi laju gila dan meluas. Sumpah gila babi bila sedar industri kecantikan ni dah bertahun-tahun racun kita demi duit. Tapi ada jalan keluar, lagi senang dari kau sangka.
Pertama, kau baca label belakang botol. Kalau 5 bahan utama ada sulfat, paraben atau silikon, campak je balik sampah haram jadah tu kerak. Kedua, tukar pakai shampoo tanpa sulfat. Ya, memang mahal sikit, buih pun kurang, tapi rambut kau confirm cakap terima kasih lepas sebulan bila tak gugur ketul-ketul lagi. Ketiga, elakkan produk yang janji luruskan rambut keratin tapi ada formaldehid. Benda alah tu memang racun atas kepala kau, perlahan-lahan bunuh folikel rambut kau sampai mampus. Keempat, kalau nak rambut berkilat dan licin, pakai minyak asli lepas cuci. Minyak tu tak sumbat liang pori, bagi nutrisi kulit kepala dan tak buat kau botak. Kelima, cek sijil pengesahan. Cari shampoo yang bebas paraben, sulfat dan silikon. Ni bukan semata-mata marketing punya pasal, tapi memang perlindungan betul untuk rambut kau. Pakar trikologi kata, kalau kau berhenti racun rambut dengan bahan kimia celaka tu, folikel yang rosak sikit pun boleh pulih balik dalam 6 hingga 12 bulan dan tumbuh balik rambut normal. Jadi pilihan senang je, sama ada kau terus beli racun murah bodoh tu sampai botak umur 30 atau mula baca bahan dan jaga rambut kau sampai tua. Pilihlah sendiri, sial. Tekan subscribe channel ni, confirm kau terkejut beruk lagi nanti.